Apa pendapat Tuan mengenai hartanah yang berhampiran dengan laluan pipe gas? Sufian Jamaluddin 27. Pendapat saya sebenarnya jujurnya saya tak nak buat video tentang pendapat saya, sebab nanti akan ada orang cakap saya tak sensitif lah, saya tak prihatin lah. Sebab apa yang saya akan buat adalah lihat dari sudut pandangan bisnes saja. Okey. Jujurnya ada juga saudara mara yang tinggal di sana dan mereka selamatlah. Rumah mereka jauh daripada tempat tragedi tersebut. Jadi tak begitu teruk, masih boleh balik. Okey. Tiada kehilangan nyawa, cuma harta benda saja hilang. Okey, dari pendapat saya dari industri hartanah lah. Okey. Sebagai seorang ejen, kalau saya memang fasih kawasan tersebut, saya akan bagi tahu prospek yang dah lama nak beli, betul-betul serius nak beli tempat tersebut. Sekarang adalah masa yang paling baik, sebab tuan rumah akan kurangkan harga tersebut. Walaupun tempat tersebut jauh daripada tragedi tersebut, yang tempat yang kat tragedi tersebut rasanya ada tak tahu berapa rumah yang total loss. Total loss ni maksudnya tak boleh diselamatkan. Itu kita jangan belilah. Itu jangan belilah. Tapi yang kalau kat dekat, apa yang akan terjadi dalam jangka masa pendek, kalau orang dengar nama Putra Heights akan takut tau. Akan terus takut. Mereka akan tanya, dekat dengan laluan pipe gas lah. Dan saya sebagai ejen, apa yang saya akan buat, saya akan tanya owner, you nak jual tak? Saya ada buyer tau, buyer yang serius. Betul-betul ada buyer. Sekarang ada masa keemasan tau kalau anda sebagai buyer. Sebab owner sekarang ni, kalau mereka betul-betul nak jual, mereka dalam keadaan emosi yang panik dan takut. Lebih-lebih lagi yang sekarang ni nak jual dia punya rumah, tapi tragedi dah macam ni. Nak jual, tak nak jual. Tiba-tiba, oh my god, dah tak boleh jual. Dan tiba-tiba you sebagai ejen hartanah, you datang. Tuan, you nak jual ke? Puan, you nak jual ke? Bayangkan mereka apa yang mereka rasa. Okay, saya nak jual. Masa tu harga boleh dirunding. Kalau tak, mungkin mereka pegang harga lama. Mereka no hurry. Tak ada sense of urgency. Okay. Jadi pokoknya, apabila berlaku satu tragedi macam ni, ini bukan kali pertama lah. Anda kalau ingat Taman Sungai Muda banjir tersebut, ada juga ada lepas tragedi tersebut, apa jadi pada harga rumah tersebut? Sama je. Yang Putra Heights dengan Taman Sungai Muda akan ada efek yang sama. Maksudnya harga rumah tersebut akan jatuh. Jadi jikalau anda betul-betul nak beli tempat tersebut atau dekat dengan tempat tersebut, ini adalah peluang keemasan anda. Tapi kalau anda nak jual, ini juga adalah peluang keemasan anda. Okay? Sebab kadang-kadang you terombang ambing kan, tak tahu nak jual ke, tak nak jual ke, nak tunggu ke apa. Sekarang ini situasi seperti ini akan push anda untuk buat keputusan. Okay? Dan kita sebagai ejen kat tengah-tengah, ada tanggungjawab kita untuk match buyer dengan seller. Buyer, seller. That's it. Buyer, seller. Buat bisnes. Okay? Tapi untuk jangka masa panjang, tragedi seperti pipe gas ini kan, orang ramai akan ingat dan akan lebih peka. Mereka akan lebih peka dengan faktor keselamatan. Dekat pipe gas lah. Okay, tak mau. Dan pihak berkuasa juga akan lebih menekankan keselamatan, akan prosedur semua ada. Dengan sekarang lagi era media sosial, semua benda nak korek boleh korek. Jadi pihak berkuasa juga akan lebih menitik beratkan keselamatan untuk memastikan perkara seperti ini tidak berlaku. Okey, tapi kalau jangka masa pendek seperti saya katakan, harga rumah tersebut akan jatuh. Dan ini bergantung kepada anda. Adakah anda nak beli atau anda nak jual? Kedua-duanya adalah peluang keemasan anda sekarang. Okey? Yalah, saya tahu yang kalau anda anda sekarang nak jual kan, dan anda kalau beli Putra Heights macam lama dah, loan pun dah tinggal sikit, harga pun dah meningkat.
anda kalau nak jual boleh jual sekarang. Okey. Dan tempat-tempat yang ada park gas ni, ada laluan park gas ni tersebut, keselamatannya pun akan ditingkatkan lah. Daripada tragedi ini, keselamatannya dan prosedurnya dan SOP-nya semua akan ketat. Okey. Jadi untuk jangka masa panjang kemungkinan berlaku tragedi seperti ini adalah sangat-sangat rendah, dan harga hartanah tersebut orang akan lupa lah. 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, orang akan lupa dan harga hartanah tu akan meningkat lah macam biasa. Okey. Itu sajalah pendapat saya. Saya tak nak ulas panjang-panjang. Kita pun tengah tunggu apa sebenarnya punca tersebutnya. Jadi itu saya tak nak ulas. Saya hanya nak cakap pasal hartanah. Semoga ini membantu dan menjawab soalan anda. Okey? Saya ingat perkara ini bukan hanya perkara sekali saja. Ingat balik setiap tragedi ya. Setiap tragedi adalah satu peluang keemasan untuk anda. Jikalau anda tahu cara untuk memanfaatkan, dan yang kedua, dan anda sudah bersedia. Saya bukan cakap pasal bersedia dengan segi kewangan saja. Anda sudah bersedia, maksudnya anda bersedia dari segi anda sudah mempunyai pengetahuan, mental pengetahuan. Anda sudah ada jaringan macam network of agents, banker, property agent, contractor, semua dah bersedia. Kalau bagi contoh hartanah lah. Okey, itu saja. Bye bye.